Okay guys, saya Cikgu Syahri. Okay, sekarang saya berada kat depan kebab yang famous ataupun doner kebab yang famous di Istanbul, Turki, iaitu Aga Baba. Ingat tak brother tu? Brother Yasin. So sekarang brother Yasin, so korang kalau nak tengok konten ni, korang kena tengok sampai habis. Cikgu Syahri, Istanbul, Turki. Halo. Guys, sandwich dia simple je, tapi kalau korang tengok daging dia, oh juicy guys. No wonder brother Yasin perut melayuk guys. Dan saya rasa sangat-sangat sedap. So saya nak buat apa? Typical Cikgu Syahri, cara saya sendiri. Saya nak kongsi kesedapan ni dengan seramai mungkin. So kejap lagi kita bagi pada orang supaya kita kongsi rezeki ni, semua dapat merasa. Daripada Malaysia, kita nak bagi kebahagiaan di Istanbul, Turki. Siap makan dulu. Apa lagi makanan yang ada kat depan ni, takkan kita nak makan seorang. Ya betul, brother Yasin tu mungkin dia makan banyak, tapi saya suka kongsi rezeki. Kejap lagi kita bagi kepada semua orang guys. Jom guys, kita buat orang Istanbul happy. Kita distribute makanan, kita bagi dia orang makan sedap apa yang saya makan, dia orang berhak merasainya. Dan kita akan bagi sedikit cinta daripada Malaysia. Bunga guys, saya dan Eric akan buat kerja gila dekat Istanbul. Let's go. Sandwich. Allah. Alhamdulillah. Syukur. Very good. Syukran. Alhamdulillah. Good. Sandwich. No. Ya. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Sandwich. Ambil gambar? Oh, sila orang. Anak-anak Turki dah. Ni merata. Kita cuba lari tak nak orang kenal lah. Baik-baik Ifat sini pula. Saja main kongsi rezeki sikit. Assalamualaikum. Baik. Selamat semua. Amin. Okey, terjumpa orang Malaysia kantoi. Nak kongsi rezeki, tak perlu ada kat tempat mana-mana pun kita boleh buat kerja. Satu hari, satu kebaikan bersama saya Cikgu Syahri. Masih ada lagi. Jom kita pergi bagi. Sandwich. Yeah. Give the whole thing. Alright. Jom. Allahumma amin. Amin ya rabbal. Okay guys, alhamdulillah. So selesai sudah. Saya dan juga tim saya, kita orang kongsi rezeki dekat Istanbul ni. Apa yang saya makan, apa yang kita orang makan sedap-sedap, kita bagi orang merasa. Walaupun tak banyak, tapi sekurang-kurangnya pemberian kita orang ikhlas. Yang paling penting guys, nak buat kebaikan tak perlu dahsyat-dahsyat, tak perlu hebat-hebat. Satu hari mesti lakukan satu kebaikan. So daripada saya Cikgu Syahri, Eric dan juga Bapak Ming. So kita mengucapkan selamat tinggal Istanbul. InsyaAllah kita pasti berjumpa lagi. Istanbul the best. Cikgu Syahri, sayang korang.